Okay, Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera untuk warga Manjung Bikers. Kali ini saya nak buatkan tutorial berkaitan dengan bagaimana nak play around with Manjung Bikers punya forum. First, kita pergi dekat mana-mana browser internet, kita buka. Macam saya gunakan Chrome, gunakan Google Chrome. Kat sini kita boleh type alamat manjungbikers.com dan kita enter. Ok, dia akan appearkan Manjung Bikers punya portal. Portal ni masih lagi dalam proses pembikinan. Saya belum dapat lagi final punya keputusan untuk apa yang kita nak masukkan dalam ni. Saya perlu hadir untuk mesyuarat bersama dengan AJK MBC, dan kita teruskan bagaimana nak pergi ke forum. Dan mula sekali kita klik dekat menu atas ni, ada satu menu forum. Kita klik dekat sini dan dia akan bukakan page forum. Dekat sini kalau yang dah berdaftar akan ada login page. Bagi yang belum berdaftar perlu register seperti biasa. Dan buat sekarang registration approved by admin. Saya akan cek dari masa ke semasa siapa yang daftar. Yang saya kenal saya akan approve. Yang mana yang tidak kenal, mungkin bot ataupun orang yang saya tidak pasti keahliannya, saya akan tidak approvekan pendaftaran beliau ke forum. Jadi untuk ni kita akan login ke forum. Macam saya menggunakan ID saya dan kemudian masukkan password. Dan login sekiranya password dan ID betul, dan kita akan login, berjaya login. Okey, kita kembali bawa ke bahagian muka hadapan forum. Okey, di sini ada view new post. Sekiranya ada ahli yang post thread yang baru, ataupun kita boleh klik di sini untuk view today post. Segala post yang telah dimasukkan pada hari ini. Untuk kita nak createkan post lain, atau kita nak semak ataupun kita nak buat thread yang baru, kita klik dekat menu forum. Okey, dekat sini ada pelbagai bot berkaitan dengan forum lah. Ini yang contoh saya buatkan. Okey, sebagai contoh kita akan masukkan di sini di new by introduction. Okey, kita klik dekat new by introduction ni, dia akan buka satu page berkaitan senarai post yang terdapat dalam new by introduction. Tapi sekarang belum ada lagi post, jadi kita kena klikkan thread yang baru. Kita klik sebelah kanan menu ni ada tulis new thread. Okey, dekat sini kita boleh masukkan tajuk thread apa yang kita nak buat. Kat sini saya buat tajuk dia test new thread. Kemudian kat sini kita boleh tulis apa sajalah. Saya tulis buat test saja. Okey, sekiranya anda ingin masukkan gambar, dekat sini ada ikon insert image. Bila anda klik dekat sini, dia akan keluar URL. Anda perlu masukkan URL picture tersebut. Yang ini anda kena dapatkan URL dari mana-mana web, alamat ataupun link ke gambar tersebut. Anda paste dekat sini dan anda klik OK. Ini adalah hyperlink untuk link ke mana-mana web, ataupun anda boleh gunakan attachment
untuk upload gambar daripada mobile phone ataupun anda boleh upload daripada PC ataupun laptop anda. Anda boleh klik choose file. Dekat sini anda boleh pilih picture apa yang nak lah. Sebagai contoh ada beberapa picture kat sini. Sebagai contoh ada picture logo dan sebagainya. Anda boleh klik dan insert kat situ. Sebagai tadi saya tunjukkan logo PNG. Saya klik open dan klik add attachment. Okey, dekat sini dah ada logo PNG lebih kurang saiz dia 11 KB dan klik insert into post. Okey, dan dah selesai, anda boleh klik post thread. Okey, dah ada satu thread berkaitan dengan test new thread, tajuk dia kat sini, dan anda boleh klik kat sini view new post, akan appear dekat sini lah.